pernah tahu kenapa burung tempua bersarang rendah, tak seperti burung lain yang bersarang tinggi. Mengikut cerita dongeng dia, ada cerita yang menarik lah. Di suatu daerah dulu, di kawasan kaki Titiwangsa, ada diamin sekumpulan burung tempua ni yang berkumpul. Mereka ni baru pindah daripada tempat lain ke kawasan baru, iaitu kawasan Titiwangsa. Waktu mereka pindah tu, mereka agak suka untuk dapat tempat untuk membuat sarang. Dan ketua mereka pun unsih nak buat sarang, tak tahu kan kat mana sudut yang paling cun kali nak buat sarang. Kemudian pada masa yang sama, ketika tu waktu pagi, dan mereka perlu cepat buat sarang, sebabnya bila tiba waktu petang nanti lagi rumit lah nak buat sarang. Dan pada masa sama, disebabkan dah ada anak-anak burung yang ikut, maka mereka perlu cepat sediakan sarang. Dan pada masa tu ketua mereka ni panggil semua burung tempua ni berkumpul dekat satu dahan kemuning di kawasan tu, di kawasan Titiwangsa. Sekarang ni tak tahu ada lagi ke tak ada. Ini cerita dongeng. Dan kemudian mereka berbincang, dan mereka berbincang tak dapat juga jalan ataupun cara jalan keluar untuk membuat sarang ataupun tempat strategik yang mereka ni tak dapat. Kemudian kebetulan pada masa tu ada seekor tebuan yang berlega-lega di kawasan tu, dan tegur kepada mereka lah, kepada ketua mereka. Dan hai tempua, kenapa kamu ada kat sini? Oh, tebuan ni, aku baru berpindah di kawasan ni. Aku rasa suka untuk membuat sarang kawasan ni. Dan aku sedang berbincang ataupun sedang bermuafakat dengan kumpulan aku untuk membuat sarang. Di manakah tempat strategik untuk aku membuat sarang? Kena dekat tebuan, dia boleh jadi pelik pula. Tebuan cakap, kenapa pelik sangat bunyi ya? Sebabnya setahu aku, kumpulan tempua ni yang jenis tak percaya antara satu sama lain. Kemudian dia tersengih sindir. Ketua tempua ni pula, and of course lah, dia akan terasa hati. Tapi otak pada burung tempua ni, dia berfikir panjang. Kalau ikutkan dia nak marah ataupun nak bergaduh, nak berlawan lah. Tapi dia berfikir panjang. Dia kata, tebuan ni seekor yang serangga yang pandai membuat sarang. Kemudian ketua tempua ni fikir, aku tak boleh marah dan aku tak boleh nak serang dia. Aku perlu bersabar, sebabnya aku perlu ambil ilmu daripada tebuan ni untuk membuat sarang yang cun. Jadi ketua burung tempua ni pun tahanlah marah dia, dan dia cubalah tanya pendapat pada tebuan. Dan pada masa yang sama, tebuan ni pula tengok pada anak-anak burung tempua ni yang dalam keadaan kesejukan ataupun menggigil lah. Dan tebuan ni pula dia terasa macam hiba ataupun kesian. Kemudian tebuan ni pun ajarlah pada burung tempua ni, baiklah, aku akan bagi kau ilmu untuk kau membuat sarang. Dan setelah aku ajar ni, kau cubalah buat yang sebaik-baiknya, kata dik tebuan. Kemudian berkumpullah semua burung tempua ni, duduk dekat dengan tebuan ni, mendengarkan apa yang tebuan ni ajar. Bila tebuan ni dah keluarkan ilmu dia bagi habis, dan dia rasakan yang dia tu dah cukup, ataupun dia dah rasa dah cukup ilmu yang dia bagi, dia pun minta diri. Dia kata, aku rasa aku dah cukup dah bagi ilmu pada kamu, dan aku rasa kamu boleh membuat sendiri, wahai tempua. Buatlah sendiri, dia kata. Gunalah ilmu yang aku curahkan, kata. Aku perlu mencari rezeki pada hari ini, dia kata. Dan aku minta diri, kata tebuan tadi. Tebuan tadi terus terbang dan dia pergi cari rezeki dia lah. Kemudian burung tempua ni pun carilah cara macam mana, dia belajarlah cara macam mana pun, dia buatlah sarang dia sehingga dia dapat buat sarang. Okey, kita cut kat sini. Tibalah masanya waktu petang. Bila waktu petang, tebuan ni pun balik daripada mencari rezeki dia. Dia cari rezeki dia, dia sampai kat kawasan Titiwangsa, dekat dahan
kemuning, dia cuba cari sarang dia. Dia cari sarang dia, dia tak jumpa sarang dia. Dia pusing sana, dia terbang sini, dia tak jumpa sarang dia. Kemudian dia cuba tengok sebelah kanan dan dia fokus. Dia kata, kenapa pelik sangat kawasan ni, dia kata. Dan di mana sarang burung tempur, dia kata. Sepatutnya kami ni berjiran, dia kata. So tebuan ni pun cuba lagi, dia kata mungkin aku terlupa, aku sesat ataupun sebagainya. Dia cuba cari, tapi dia menguatkan hati dia kuat mengatakan yang dia pandang belah kanan ni, ini adalah sarang dia. Dengan kebetulannya tiba-tiba keluarlah kepala burung tempur daripada sarang tu. Alang terperanjatnya tebuan dan berduka citanya tebuan ni, kerana burung tempur ni dah mengambil sarang tebuan, dah diberikan ilmu, diinjak-injaknya pula. Tapi cara burung tempur ni lain sikit. Dia burung tempur ni dia ambil sarang tebuan ni, tapi dia tak terus guna. Dia ambil lalang-lalang kering, dia balut ni sarang tebuan ni. Jadilah bentuk sarang burung tempur yang bulat tu, dan ada lubang seperti tebuan tu. Itulah dia punya cerita. Jadilah macam tu. Maka daripada start pada hari tu, murkalah tebuan ni, mengatakan, dan dipanggil geng dia serang burung tempur ni sehingga tempur ni boleh keliaran lari. Dan dia berjanji kepada burung tempur ni, ketua tempur ni, dia kata, pada hari ini aku bersumpah dan aku berjanji, seandainya aku nampak kumpulan kamu, aku akan serang bertubi-tubi, dia kata. Dan janganlah kamu sekali-kali buat sarang dekat dengan aku punya sarang, dia kata. Dan semenjak daripada itu, burung tempur ni cukuplah takut bila jumpa ataupun terjumpa dengan tebuan yang membuat sarang. Kalau boleh elak, dia elak kan. Dan pilihan tempur ni pula, dia mencari kawasan yang rendah dan kawasan yang dekat dengan air ataupun sungai yang menjala. Dia punya dahan menjala, dan dia akan buat sarang kat situ lah. Itu yang banyak kita jumpa. Burung tempur ni membuat sarang yang rendah dan bawahnya selalunya air. Dia jarang nak buat sarang yang tinggi-tinggi macam tebuan, lebah. Dia jarang nak buat kerana ada krisis pada masa dahulu. Ini cuma cerita dongeng. Itulah sebabnya kenapa burung tempur bersarang rendah. Ini hanya cerita dongeng, bukan cerita betul. Boleh dikatakan ini cerita rakyat. Apa-apa pun, jangan kecam tu. Okay, Assalamualaikum.